Ada permintaan yang terakhir daripada mereka supaya ada satu undang-undang dikuatkuasakan di Malaysia. Mungkin Abang Jamil nak mula dulu, Abang Jamil. Undang-undang yang macam mana yang Abang Jamil nak? Undang-undang yang adil. Walaupun dia binatang, dia tetap benda yang hidup. Contoh dia, baru-baru kita pernah baca berita orang seksa anjing sampai orang kata dah memang teruk. Yang 13 ekor dicerah tu. Bukan, yang seekor tu. Ha. Tetapi dia cuma kena denda RM200. RM200 dengan nyawa seekor anjing. Kita fikir sendirilah. Walaupun dia anjing, tapi dia binatang. Ciptaan Tuhan juga. Kan? Dia pun nak hidup, kenapa diseksa dia? Kemudian ada kucing pula, yang 2 ekor. Dibubur dalam kandang, tak dibagi mandi, tak dibagi makan, dengan rupa teruk. Tapi dia cuma kena denda, penjara sebulan. Sebulan. Maksudnya makan tetap dapat makan. Dia dapat makan elok. Orang jaga dia elok-elok. Sedangkan dia tak jaga. Kalau ikutkan saya nak buat macam mana dia buat dekat binatang tu je. Saya minta undang-undang diketatkan. Dekat LA, saya baca dalam internet, tak pernah pergi lagi lah. Dekat LA saya baca, ada polis yang berkuat kuasa untuk menangkap binatang. Cubalah inai binatang. Tidak berjentik cukup binatang tengok. Pakai bergarilah tangan. Tetapi di sini orang sepak, orang terajang. Kadang kita nak menegur pun, kita tahu undang-undang tak kuat. Kita tak boleh buat apa. Okey, pengalaman saudara? Bercakap pasal undang-undang ni, saya rasa saya agak tak berpuas hati jugalah. Okey, sebab ada setengah binatang dekat Malaysia ni, dia lesen untuk memelihara tu tak ada. Tapi lesen untuk memburu tu ada. Dekat situ saya tak puas hati. Contohnya rusa Malaysia. Rusa Malaysia kategori status B. Kan, doktor Islam. Okey. Tapi lesen untuk kita pelihara, untuk biarkan tak ada. Okey, tapi lesen untuk memburu tu ada. Buru dan bunuh dia. Yes. Bunuh dia ada. Okey, Abang, mungkin ada apa-apa yang Abang nak cakap yang terakhir? Ya. Mungkin ada undang-undang ataupun... Ya, saya rasa sesuai seperti mana yang Abang Jamil cakap tadi. Jadi bagi saya, bagilah pihak-pihak yang bertanggungjawab meronda ke kampung-kampung yang mana binatang yang dikawal bukan maksud dikawal dibagi makan, memang betul. Kawal di dalam kandang tapi tidak dibagi makan, makna ambillah tindakan bagi pada pemela ni. Sebab saya pernah tengok sehingga punya tulang dan kulit. Sebab kata ini evolusi dan kulit, tulang dengan kulit. Itu saya minta prihatinlah kepada binatang. Jangan seksa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berikan tepukan kepada tiga-tiga mereka. Mereka memperjuangkan bukan nasib manusia, mereka memperjuangkan nasib haiwan-haiwan yang tidak tahu di manakah nanti hujungnya. Bagi kita yang melihat mereka berkata-kata, bagi kita yang melihat footage yang kami tayangkan, rasalah simpati kepada haiwan-haiwan ini. Kerana hak mereka di atas muka bumi ini ada pada kita. Jadi janganlah kita sia-siakan. Moral insan yang berkualiti adalah satu kemestian, bukan lagi satu kemewahan. Moral insan perlu ada tanggungjawab, kejujuran dan keikhlasan. Dari saya, Rosyamno, Moral Insan. Selamat malam Malaysia.